lagunya. Maksudnya jalan tepi sungai. Laluan bersimen dia cuma ada sampai bawah tu je. Lepas tu dia dah lost. Cuma sampai dekat sini je. Terus jalan mati terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube WRWJ bersama dengan kami berdua, Wid dan juga J. Sampai-sampai je, belum apa-apa dah kena aiskrim dulu. Sebab tu. So, nak tahu kami di mana? Kita layan intro dulu. Macam mana dia? Kayak cara yang macam itu kembali. Yang macam tu? Kon. Boleh. Dua. Alright, hari ni kami berada di, seperti yang korang dah nampak tadi, Taman Eco Rimba Taka Melur yang terletak di kawasan dan juga daerah jajahan Labis, Johor Darul Takzim. So kalau ikut daripada map ni, korang boleh pilih antara dua laluan yang boleh membawa ke air terjun. So kalau korang tengok map yang warna biru ni pun ada track. So yang ini pun ada track juga, jalan track. So boleh ikut sungai ke je? Ke ini laluan sungai? Ya, maksudnya jalan tepi sungai. Oh, jalan tepi sungai ataupun jalan yang jauh sikit daripada sungai pun ada juga. Tapi matlamatnya adalah sana. Alright. So kita akan pilih jalan yang tepi sungai. Ya. Masuknya daripada situ. Okay, let's go. Okey, sekarang ni kan aku cakap tadi kita orang berdua nak ikut laluan tepi sungai. Laluan bersimen dia cuma ada sampai bawah tu je. Lepas tu dia dah lost. Adalah kesan macam orang jalan dekat bawah sana. Tapi macam atas ni pun ada jalan juga. So aku dengan J decide kita follow je. Sebab apa? Kalau ada satu lagi track yang lebih jelas yang bersimen kat belah sana. Jadinya kita orang ikutlah jalan hutan macam biasa. Ni kan ada jalan ni. Bawah sana tu sungai. Kita follow je lah sungai ni sampai dah ke kawasan air terjun. Sampai dekat bahagian ni baru kita jumpa balik track. Tak jauh pun, tak jauh. Memang sangat-sangat dekat. Sini cuma sampai dekat sini je. Terus jalan mati terus. So air terjunnya ada dekat sebelah atas sana. Kita patah balik sikit.
Dah sampai guys. Lajunya. Depan atau apa? Okey, lepas selesai kita orang mandi, so tak jauh pun daripada air terjun sana. Kalau kita datang tadi dari arah sana ke air terjun, lepas tu di arah sini adalah trek yang satu lagi tu untuk nak balik. So kita decide untuk balik ikut trek yang satu lagi. So kat sini pun ada disediakan pipe untuk korang nak basuh kaki, nak bilas badan lah. Okey, surau, ada surau disediakan dekat sini. Okey, surau. Tinjau sikit. Ada surau dekat sini. Okey, ini sedikit gambaran sebelum kami mengakhirkan vlog pada kali ni. Inilah jalan yang kita orang pilih untuk balik. Kalau tadi kita datang dari sebelah sana, so sekarang kita balik ikut trek yang satu lagi. Okey, semua dah tukar baju. Sejuk. Waktu kita orang sampai tadi sebenarnya hujan juga, tapi taklah lebat dan ada tanda-tanda dah nak reda. So kita decide mandi jugalah sebab kita dah sampai. Bye bye. Bye bye. Aman. Okey, dekat sebelah atas sana pun ada tandas dan juga bilik persalinan untuk wanita. Yang ini untuk lelaki. Aku nak bawa korang dekat sikit. So, korang boleh nampak juga sini ada juga disediakan tapak untuk perkhemahan atau campsite. So dekat sini tadi pun aku sempat sembang dengan abang yang jaga di kawasan ni. Memang boleh untuk kita nak camping, tapi syaratnya perlulah mendapatkan permit daripada pejabat hutan terlebih dahulu. Kawasan rehat, ada BBQ, Ada singki lah. ada singki semua kat belah sana tu. So cantik lah. Okey, so ini adalah bahagian
pejabat hutan yang ada dekat sini. Okay. Kalau korang datang untuk nak bermalam ke atau nak camping, so boleh dapatkan dahulu permitnya daripada pejabat ni. Okey, sampai sini saja vlog kita di Taka Melur Labis. Kita jumpa di next vlog. Assalamualaikum. Bye bye, jumpa lagi. We are WJ, satu matra, dua suara, satu aksara. Tidak dipinjam dari loka, hobi diangkat jadi wacana. We are WJ, satu matra, dua suara, satu aksara. Tidak dipinjam dari loka, hobi diangkat jadi wacana. Pandangan diasuh dengan waskita, tafsiran lahir tanpa prasetya, tiada gelojo menuntut loka. We are WJ, berpaksi jati bangsa. Rentak ditimbang dalam prakarsa, langkah terikat oleh tata cara. Tak dirangsang sorak sementara, gerak kami menuju Sidanta. Jika layak We are WJ.